Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video ni saya nak tunjukkan cara untuk kita sama ada nak allow ataupun tidak berkenaan dengan pemilihan meja. Okey. Apa itu maksud pemilihan meja? Pemilihan meja ni adalah di mana bila pelanggan kita dah klik link untuk membuat tempahan, lepas tu dia boleh pilih tarikh dan masa dan package ataupun harga, dan lagi satu selepas dia dah pilih semua tu, dia akan ada satu lagi step sama ada kita sediakan tak pemilihan meja tu untuk dia, di mana dia boleh pilih dia nak duduk dekat meja mana. Okay, kalau kita allow dia untuk dia boleh pilih meja dia, so dia ada satu step lah. Dia kena pilih meja dekat mana dia nak duduk. Kalau kita tak allow, kita tak nak dia boleh pilih meja dia, kita tak nak, tak bermaksud kita yang kena buat manual. Kita yang kena okey tempahan ni nak kena booking ni nak kena letak dekat meja mana. Bukan. Kalau kita tak membenarkan pelanggan kita untuk memilih meja, AI sendiri yang akan assign meja pelanggan tu secara auto. Okay. So dekat mana tempat dia, bila kita dah login dashboard kita, so kita pergi dekat bahagian tetapan. Lepas tu kita pergi dekat bahagian pemilihan meja. Okay, dekat sinilah adakah kita nak membenarkan pelanggan memilih meja. Kalau kita on benda ni, maksudnya dia boleh pilih meja dia. Okay. Kalau kita off, dia tak boleh pilih meja dia, dan sistem sendiri akan pilih meja dia secara automatik. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum.